Hai korang. Sekarang ni tengah trend buat gambar AI yang ada karikatur tu kan. So, macam mana nak buat? Senang je. Kalau korang pakai yang free ChatGPT tak ada masalah, okey. Cuma upload gambar, pilih gambar mana yang korang suka. Okey, macam saya pilih gambar ni. Okey, dan yang paling penting this one. Korang paste balik prompt ni. Ni ramai orang share prompt ni, jangan risau. Okay, saya akan share dekat saya punya description dan korang boleh terus guna. Okay, dia akan ambil masa sikit nak analisis gambar ni. Tak sabar nak tunggu macam manalah rupa gambar kita. Namanya nervous mak. Okay, macam mana tu? Dengan I doktor ke? Doktor ke ahli farmasi ni? Wah, comel pula kan? Selamat mencuba.